Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami berada di Dulati ataupun di Taras. Taras ni 1 jam penerbangan daripada Almaty, Kazakhstan. Kita di sini bersama dengan seorang penyelidik muda, kemis Dr. Dian, yang sedang berada di sini sebagai profesor pelawat. Dian, Yeah. apa yang boleh dikongsikan pengalaman sebagai visiting prof di universiti di Taras ni? Saya merupakan graduan PhD daripada Universiti Teknologi Petronas. Saya baru saja bergraduasi pada Oktober 2025 dan dalam bidang kimia, dan mana saya buat kajian mengenai mangkin untuk kajian untuk mengurangkan ataupun menukarkan karbon dioksida kepada metana, iaitu compound yang boleh menjadi energy source. Okey, jadi apa yang saya buat sebagai profesor pelawat ialah untuk memberi lecture, training, workshop to the students and also to the lecturers kat sini. Basically kita nak ada a transfer of knowledge, two-way transfer of knowledge. Maksudnya saya datang sini pun saya pun belajar. Jadi secara asasnya saya dah dalam 2 minggu dekat sini dan saya rasa sangat teruja. I'm so excited about all the things that I have learned and also that I can give also to them, to the students and also the university here. Dari segi budaya, mungkin sebelum ni ada pengalaman di tempat lain. So berbanding tempat lain di sini, apa eksplorasi ataupun penerokaan dari segi budaya, bahasa ataupun cara hidup di sini yang mungkin berbeza yang boleh dikongsikan? Okay, so sebenarnya bila kita datang sini kita tahu most of them speak Kazakh and Russian. Okay, dan itu merupakan satu barrier untuk kita berkomunikasi, tapi the students know the English, okay, tapi mungkin not that fluent. So jadi kita kena fikir macam mana nak ajar untuk bagi menarik dan untuk diorang boleh catch apa yang kita cuba sampaikan tu. Baik. Saya boleh katakan bersama Dr. Dian adalah orang yang orang kata beauty with brain. Okay, so beliau pada bulan Jun telah dijemput untuk menghadiri Nobel Laureate Meeting ke-74 di Bavaria, Germany. Apa yang boleh dikongsikan sebagai penyelidik muda yang belum pun bergelar pensyarah, ditawarkan peluang untuk menghadiri? Bagaimana proses tu berlaku dan apa yang you grab masa menghadiri mesyuarat tu? Oh, okay. So, masa saya pergi ke Lindau, saya merupakan kiranya masih pelajar. Saya baru habis saya punya proses Viva, dan jadi saya pergi tu atas kapasiti sebagai pelajar PhD. Alright. Jadi saya melalui proses agak lama, dalam 6 bulan untuk kita apply, interview dan isi pelbagai macam borang untuk kita dapatkan untuk being selected to the Lindau Nobel Laureate Meetings. Okay, so apa yang lain mengenai Lindau dengan conference ataupun simposium yang lain? Okay, it is, of course, it's you go there and you learn directly from the best scientists, like the best of the best scientists in the world, iaitu Nobel laureates, because they are untuk pengetahuan, Nobel laureates ini merupakan orang yang memberi impak yang besar dalam bidang masing-masing. Dan untuk saya merupakan seorang kemis, jadi dan saya dapat pergi tu ketika siri
Lindau Nobel Laureate untuk chemistry punya edition. Jadi kita ada mempunyai sangat banyak chemist and also physicist Nobel Laureates di sana, lebih kurang 35 Nobel Laureates, dan ada dalam 600 saintis muda dari seluruh dunia. Dan untuk Malaysian kita ada 3 orang dan salah satunya iaitu saya sendiri. Dia punya peluang menghadiri meeting ni, siapa sebenarnya pada pandangan you yang sepatutnya menghadiri? Katakanlah kita ada kandidat daripada Malaysia, kan? Siapa yang sepatutnya pergi? Apa yang mereka akan dapat kalau diorang pergi Nobel Laureate meeting ni? Adakah, maksud saya konteksnya adakah pensyarah ke, existing prof ke, yang dah well established dalam academic line ke, ataupun PhD student yang sedang melangsungkan pengajian ke, siapa? Okay. So sebenarnya the goal of the Lindau Nobel Laureate meeting itself adalah untuk early career researchers. Jadi pada saya the best one to go is actually macam you are master students or PhD students yang dah you jujur nak habis, you are navigating your life, or also like early career lecturers or researchers dekat Malaysia ni, postdoc ke, even lecturers yang masih baru lagi di dalam bidang akademik. So kenapa benda ni sesuai sangat untuk early career researchers? Sebabnya Lindau ni dia membuka peluang dan juga membuka ruang untuk kita berfikir, okay, what's next, okay, apa yang kita boleh take up untuk kajian seterusnya, untuk kita fikir apa cita-cita kita seterusnya. Mungkin kita nak mencari peluang kerjaya dan sebagainya. Jadi sebab tu bagi saya it is really suitable untuk early career researchers.